kita nak kasih gaji lebay untuk bulan ni. Harap lebay cukup lah untuk buat air raya tahun ni lebay. Kalau dah lepas raya, insyaAllah kita akan balik balik. Okay. Lebay, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tiket lah, aku nak balik. Sekejap Siapa call? Tak tahu lah. Halo. Hello? Man. Siapa ni? Ayah ni. Oh, ayah. Kenapa ayah? Man sihat? Sihat. Ayah sihat? Sihat. Alhamdulillah. Nak apa ayah? Ni Man. Ya, ya. Ayah nak masukkan duit ni. 200. Oh, ya ke? Terima kasih ayah. Ya. Ni, macam mana hujung minggu ni? Man balik tak? Alah ayah, sorry lah ayah. Minggu ni ada janji dengan kawan lah, tak balik kot. Ya. Tak apalah Man, tak apa. Okey ayah Okey Man, okey. Tak apa ayah, okey Baik Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak tak balik pula? Tak, aku saja cakap dekat ayah aku tak nak balik. Aku nak buat surprise untuk dia. Macam mana buat ni? Tahu? Boleh tolong? Hai! Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, apa yang menyebabkan aku jadi begini? Anak aku masih belajar, perlukan duit. Apa jalan aku sekarang? Aku cari aja lah. Cari aja apa barang yang boleh dijual. Cari aja tin-tin kosong, kotak-kotak apa yang boleh buat duit. Ya Allah, berkati aku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ayah tu, apa dia buat kat sini? Ayah? Ayah buat apa kat sini? Man, bila Man sampai? Tadi ayah? Ayah buat apa kat sini ya? Tak. Ayah nak beli barang, nak isi barang. Baru sampai. Baik, kita balik. Dalam menyambut Idul Fitri ini, marilah kita sama-sama menjadi manusia yang turut sama boleh menggembirakan orang lain dan juga dapat memberikan manfaat
kepada masyarakat sekitar, sebagaimana mafhum hadis yang menyebut sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh memberikan manfaat kepada orang yang berada di sekeliling dan sekitarnya. Mudah-mudahan Aidul Fitri ini kita juga turut dapat sama-sama berkongsi kegembiraan, sama ada dengan kita menghulurkan sedikit sedekah, zakat dan apa jua sumbangan yang termampu untuk mereka yang mungkin berkurangan, yang perlu sedikit tampungan daripada kita, dan kita sebagai hamba Allah yang saling melengkapi dan saling bantu-membantu di antara satu sama lain dapat melaksanakan perkara tersebut insya-Allah. Salam Aidul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.